Semua orang akan buat gini berlaku. Idza mabtalahu rabbuh fa akramah wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Ni sifat manusia lah. Sifat kita semua ni. Gapo kita buat jadi lancar je molek, maka kita kata Tuhan ni saya kat aku. Kali banyak amalan ni kali. Giwak khijat jabat pun khijat jabat tu jadi mudah, maka bos kata, oh jom demo buat perfect, multitasking demo kalau bahasa jabat. Kita berkata, oh muka Tuhan tengok amalan aku setara mana. Tiap-tiap amalan tak ada tinggal, mari sejik semua. Tiap-tiap amalan tak ada tinggal tahajud. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Semua orang termasuk ustaz dan nama manusia, kita akan buat gini belakang. Contohnya gaji kita 1,000. Gaji kita 1,000, tiba-tiba daripada 1,000 tu Tuhan pun kerak sikit. Kerak sikit apa? Nak bagi kereta contoh. Nak bagi kereta habis 300. Allah nak hidup lagu mana? Ni kali Tuhan tak sayang kat aku kali. Ya pula kecek lagu tu. Tu sifat semua manusia. Maka kita sebagai hamba Allah ni, kita nak nilai, kita nak tengok lagu mana. Adakah kita bersifat lagu tu? Sebab tu Tuhan tutup dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahasa kampung kita nak kata, kalau hati kita comel, kita tak ada sifat tayi kita susah kepada Tuhan. Tayi kita senang, kita suka ke Allah. Tapi kita ada sifat apa? Senang ke, susah ke, kita kata Tuhan ni baik sama kita. Bagi ni bagi payah. Radiyatan mardiyah. Radiyatan, ya Allah mu susunglah lagu mana pun susun hidup aku, mu susung dalam hidup aku ni lancar sama pun aku kata mu baik. Tiba-tiba masuk bulan tu, tiba-tiba Tuhan buat ngana sikit, payah sikit ujian kita, mari ujian sikit. Maka ketika itu kita berkata Tuhan ni baik dengan aku. Itu radiyatan mardiyah. Rasa puas hati ke apa berlaku dalam hidup kita. Ni bagi payah. Ustaz boleh kecek, semua orang boleh kecek, dan manusia ni semua orang boleh kecek. Nak buat ni maka kita kena ada sifat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maksud kena ada sifat apa? Jiwa yang tenang, jiwa yang kita kata puas hati semua. Tuhan buatkan apa? Tuhan yang susun. Siapa susun hidup kita? Allah. Siapa dia buat susunan hidup kita? Allah. Siapa dia buat kita mari ujian? Allah. Siapa dia akan ujian kita? Allah. Nak mari puas gitu tu bukan mudah.